Apa khabar semua? Welcome back. Hari ini kita akan melawat ke International Dome No. 2. Jom! Setelah kita masuk, kaunter ada di sebelah kanan kita. Lobinya sangat luas dan mempunyai sofa untuk duduk. Asrama ini terdapat 3 blok, Blok A, Blok B dan Blok C. Di sini, sebuah ruang belajar juga disediakan di tingkat bawah. Anda boleh membuat ulang kaji di sini. Setiap tingkat bagi setiap blok adanya dapur disediakan untuk belajar. Anda boleh membeli kuali sendiri dan memasak. Bilik mandi bagi asrama bermacam ini. Dan sebelah ini adalah tandas. Tada! Inilah bilik tidur berkongsi untuk 2 orang. Katil, meja dan almari disediakan dalam setiap bilik. Asrama ini mempunyai beberapa jenis bilik tidur. Anda boleh memilih jenis bilik yang anda suka. Inilah International Dome No. 2. Kalau anda ada sebarang masalah atau kecurigaan, sila DM us untuk maklumat selanjutnya. Ini sajalah bagi video hari ini. See ya, jumpa lagi.